Hari ni aku nak share dengan hampa cara buat worksheet macam ni. Hampa pilih dokumen A4, senang nak print nanti. Lepas tu dekat Elements hampa type animals outline. Kalau hampa tengok banyak gambar dekat sini. Yang pro tu yang Canva user yang bayar. Okay, ambil yang free je. Dekat sini aku pilih yang lembu ni. Lepas tu kita besarkan lembunya. Senanglah nanti kan untuk anak-anak mewarna. Okay, lepas tu kita nak tambah teks. Kita tekan yang add a heading. Okay, lepas tu masukkan type lembu. Okay, so tulisan ni pun kita besarkan. Lepas tu untuk senang lah untuk anak-anak ikut, nak pilih tulisan yang dot tu. Okay, so dekat sini dekat font hampa boleh cari dan search dekat sini dots, DOTS. Okay, so nanti akan adalah tulisan yang dot. Macam aku pilih yang railway dots. Okay, railway dots tu dia akan jadi macam ni lah. Memang okey sangat lah untuk anak-anak kan ikut tulisan ni, tulisan lembu ni. Lepas tu adjust lah mana yang okey. Lepas tu siap dah worksheet aktiviti untuk anak-anak. Okey, itu saja tips Canva untuk hari ni.